Nama saya Mukris. Dan saya Fahira. Kami currently berada di Rumah Abang Jamil, Ipoh. Alhamdulillah, first of all, kami happy since majlis selesai, Alhamdulillah. Dan everything went smooth daripada preparation all the way sampai ke penghujung lah. So overall kami berdua happy. Kita sangat happy, suasana semua meriah. Kita nampak lawa daripada luar, hujung, belakang. Semua ada pop-pop untuk bergambar. Good. I don't see it when all I see is you. During rehearsal, memang kami telah di-brief ataupun kita telah ditaklimatkan lah berkenaan dengan flow majlis, dan pihak RAJ juga terbuka dengan pendapat dan juga request daripada pihak kami. Dan Alhamdulillah RAJ juga accommodate in terms of kita punya request lah. So daripada awal sampai ke habis, everything went on plan, dan masa tu orang kata sangat efektif lah daripada awal sampai habis. So kami pun ada masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan lah. Cantik lah, flow semua cantik, teratur. Kita pun ada masa nak skip lari sekejap untuk rehat, untuk makan, which is good untuk pengantin. When I feel you breathing. So, facility yang diberitahu oleh Cik Fakhrul sangat membantu lah. Maybe bersama pihak pasangan pengantin in terms of flow, tapi kalau dengan ahli keluarga dia membantu dari segi keperluan-keperluan yang diperlukan lah in terms of lauk. In terms of availability also bagus. Kalau kita orang last minute nak minta request apa-apa macam malam tadi, kita terlambat nak tanya soalan pun masih available, which is good. Terima kasih, maaf juga. Okay, so in terms of facility yang disediakan oleh Rumah Abang Jamil ni, first of all, bila kita buat majlis ni, kita nak kemudahan kepada tetamu dan juga keluarga yang akan datang bertandang lah. So daripada pengalaman kami, keluarga well managed untuk masuk, parking, dan diorang tak terpinga-pinga lah apa nak buat, dan everything's there. Dan dekorasi pun sangat cantik. Untuk someone yang nak buat tema klasik, sangat bersesuaian. Sangat bersesuaian lah. And then overall, berjalan pun cantik. Nak make OTD, penting, on. Kita akan recommend lah. Dia selalunya bila kita buat, orang tanya. Akan tanya. So definitely would recommend lah. Dan kita pun tahu Rumah Abang Jamil pun establish juga. So orang pun dari kiri-kiri kan teks cepat. Is Pulau Bintang. Ingat kenduri, ingat Rumah Abang Jamil. Okay. Alright. Bye.